Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam podcast Dari Jalanan ke Ilmu dengan membawakan tajuk yang cukup menarik, iaitu peranan aktif guru dalam memperkasa pendidikan anak-anak gelandangan. Saya, Hani, akan menjadi moderator anda bagi episod kali ini. Anak-anak gelandangan sering disisihkan daripada sistem pendidikan arus perdana. Namun, di sebalik segala kekangan, wujudnya guru-guru yang menjadi sinar harapan yang turun padang mendekati mereka dan membina semula semangat untuk belajar. Hari ini, kita bersama 4 orang panel yang hebat yang akan berkongsi pandangan tentang bagaimana guru boleh memainkan peranan aktif dalam memperkasakan pendidikan anak-anak gelandangan. Bersama kita ialah Cikgu Afrina, Cikgu Alia, Dr. Syafiqah dan Puan Alisha. Izinkan saya memperkenalkan panel-panel kita dengan lebih lanjut. Pertama, Cikgu Afrina, wakil guru sekolah menengah yang memberi tumpuan kepada pendekatan pengajaran yang fleksibel dan inklusif. Kedua, Cikgu Alia, seorang guru sukarelawan daripada NGO pendidikan yang menekankan peranan sosial dan komuniti. Seterusnya, Dr. Syafiqah, seorang pensyarah dan pakar kaunseling yang memberi perhatian terhadap penyelidikan tentang motivasi murid gelandangan. Dan akhir sekali, Puan Alisha, pegawai pendidikan daerah yang memberi perhatian terhadap peranan kepimpinan dan dasar dalam kalangan guru. Bersama keempat-empat panel hebat ini, kita akan menelusuri dengan lebih mendalam tentang peranan aktif guru dalam memperkasakan pendidikan anak-anak gelandangan. Seperti yang kita sedia maklum, isu ini semakin mendapat perhatian daripada pelbagai pihak. Maka, melalui podcast pada kali ini, kita akan cuba mengenal pasti pendekatan, cabaran serta jalan penyelesaian yang mungkin dapat membuka mata masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif untuk semua. Selamat datang dan terima kasih kepada semua panel kerana sudi bersama-sama dalam podcast ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mulakan dengan satu kenyataan penting. Menjadi guru bukan sekadar mengajar di bilik darjah, tetapi juga bertindak sebagai ejen perubahan sosial. Guru berperanan besar dalam mengubah nasib anak-anak yang hidup tanpa arah, termasuklah anak-anak gelandangan. Untuk memulakan sesi kita pada malam ini, saya ingin ajukan soalan kepada Cikgu Afrina. Apa pandangan cikgu? Apakah bentuk peranan aktif pertama yang boleh dimainkan oleh guru dalam memperkasakan pendidikan anak-anak gelandangan? Terima kasih moderator atas soalan yang dikemukakan. Baiklah, pada pandangan saya, peranan pertama yang perlu dimainkan oleh guru dalam memperkasakan pendidikan anak-anak gelandangan ialah menjadi pendidik yang inklusif. Guru perlu berani keluar daripada zon selesa dengan tidak hanya menunggu murid hadir ke sekolah, sebaliknya mendekatkan diri mereka di mana sahaja mereka berada. Pendekatan ini menuntut guru untuk turun ke lapangan, sama ada di kawasan komuniti, pusat perlindungan maupun pusat transit yang menjadi tempat perlindungan sementara bagi anak-anak gelandangan. Dalam konteks ini, guru perlu menyesuaikan kaedah pengajaran dengan keperluan dan keadaan murid. Pendidikan tidak seharusnya terbatas kepada bilik darjah semata-mata. Sebaliknya harus bersifat terbuka, fleksibel dan mudah diakses oleh semua golongan, termasuk mereka yang terpinggir daripada sistem pendidikan arus perdana. Menarik perkongsian cikgu. Benarlah, menjadi seorang guru bukan hanya di dalam kelas, tetapi di mana-mana ilmu diperlukan. Sekarang, saya ajukan pula soalan kepada Cikgu Alia. Seperti yang saya sedia maklum, cikgu sudah lama terlibat dalam pendidikan melalui NGO sejak 5 tahun lagi. Berdasarkan pengalaman cikgu, apakah bentuk peranan aktif yang boleh dimainkan oleh guru di luar sistem pendidikan formal? Terima kasih Cik Hani. Guru perlu menjadi jambatan kepercayaan. Bagi saya, peranan seorang guru di luar sistem formal sangatlah penting. Kita bukan hanya sekadar guru yang mengajar, tetapi juga kita membawa ilmu dan juga kita membawa kasih sayang ke tengah masyarakat.
Bila turun padang, sebagai contohnya, apabila kita bersama dengan anak-anak gelandangan, kita bukan hanya sekadar mengajar mereka membaca dan menulis, tetapi kita juga memberi keyakinan, memberi harapan dan menunjukkan kepada mereka bahawa pendidikan itu milik semua. Guru boleh membina hubungan dengan anak-anak gelandangan dengan cara empati, iaitu mendengar kisah mereka, memberi keyakinan, memberi harapan, memberi rasa dihargai dan juga memberikan rasa kasih sayang terhadap mereka supaya mereka dapat rasa bahawa mereka layak bersama-sama dengan anak-anak yang lain. Dan saya percaya apabila guru menjadi seorang sahabat dan bukan pengajar, anak-anak gelandangan ini akan rasa dihargai dan juga lebih bermotivasi untuk belajar. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya pernah mengajar di satu pusat transit gelandangan. Saya mempunyai seorang murid yang berumur 10 tahun. Dia pada awalnya sangat pemalu dan tidak mahu menulis dan juga belajar membaca. Beberapa minggu kelas santai dan juga pujian kecil, dia mula berani untuk membaca di depan kawan-kawannya. Dari situ saya sedar bahawa satu perubahan kecil besar maknanya, terutamanya kepada anak-anak gelandangan yang mampu mengubah nasib pendidikan mereka. Saya setuju. Kadang-kadang, anak-anak ini bukan sekadar memerlukan nota ataupun buku teks, tetapi seorang insan yang benar-benar percaya kepada potensi mereka. Menyentuh tentang motivasi, pada pendapat Dr. Syafiqah, bagaimana pula dengan peranan seorang pakar kaunseling terhadap isu ini? Saya setuju dengan pendapat Cikgu Alia. Sekiranya kita lihat daripada sudut psikologi, guru merupakan pendorong emosi untuk mereka. Kita tahu bahawa anak-anak gelandangan ini sering berhadapan dengan trauma, ketakutan dan rasa rendah diri. Oleh itu, kita sebagai guru perlulah menyokong mereka, memuji mereka, menanyakan apa masalah mereka tanpa menghakimi mereka. Hal ini akan menyebabkan mereka lebih bersemangat untuk ke sekolah. Betul tu Dr. Syafiqah. Kadang-kadang, sokongan sekecil itu pun boleh menjadi sebab utama mereka terus datang ke sekolah pada setiap hari. Perkongsian daripada Dr. Syafiqah tadi sememangnya menyentuh hati tentang peranan emosi dan motivasi guru. Namun, usaha ini juga memerlukan sokongan dari sudut dasar dan kepimpinan. Sekarang, saya ingin bertanya kepada Puan Alisha, daripada perspektif pentadbiran, bagaimana guru boleh bertindak secara aktif untuk membawa perubahan yang lebih besar? Pada pendapat saya, guru perlu menjadi pemimpin kecil di lapangan. Mereka boleh mencadangkan inisiatif baru seperti kelas muda alih atau dikenali sebagai online learning atau program mentor gelandangan kepada pihak sekolah atau jabatan. Guru juga boleh menggunakan teknologi yang sedia ada pada zaman ini. Kan banyak teknologi yang sangat canggih. Seperti sekarang kan ada platform TikTok, Instagram dan YouTube untuk pembelajaran mudah alih atau rakaman video supaya anak-anak gelandangan dapat belajar walaupun tidak hadir ke sekolah. Sudah semestinya kita tahu pembelajaran seperti ini boleh dilakukan tidak kira jarak atau bahan video pendek juga boleh dilakukan oleh guru-guru di sekolah terhadap anak-anak gelandangan ini. Ya tidak, Cikgu Alia dan Cikgu Afrina? Sedangkan Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri menitik beratkan tentang anak gelandangan ini. Hal ini kerana KMPM sendiri telah menyediakan inisiatif sekolah bimbingan jalinan kasih untuk anak-anak gelandangan ini kerana untuk kanak-kanak tak mempunyai rasa tersisih dan terabai. Wah, menarik sekali perkongsian daripada Puan Alisha. Indah sungguh kata-kata semua. Kesimpulannya, peranan aktif guru bukan sekadar mengajar tetapi menggerakkan, menghubungkan dan membantu membangunkan potensi setiap insan, termasuklah anak-anak gelandangan yang memerlukan peluang kedua dalam kehidupan mereka. Terima kasih kepada semua panel atas perkongsian inspiratif. Saya Hani sebagai moderator anda pada hari ini menutup bicara dengan pesanan guru bukan hanya menyampaikan ilmu tetapi menyalakan harapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.